Hai, sambung video sebelum ni. Petangnya, kita orang nak ke kampung sebelah. Tapi kena naik bot. So, kita orang naik lah bot. Ini kalau jatuh ni, sia-sia je pun air. Let's go! Sampai dah. Wah. Let's go. Cuaca petang ni mendung sikit. Kami datang sini sebab nak minum coconut shake. Ni menu dorang. Jarang-jarang kedai kat pulau bukan harga pulau. Oi, bangga orang Johor tengok Nana makan pisang goreng cicak sambal kicap. Boleh lah, rasa dia dekat mainland punya lagi sedap. Tengoklah dia ni tak sedap pun punggung debu-debu. Aisyah sampai ke hari ni dia tak tahu. Am I your favourite view? Aku bonat dah bayar kan? Yang belum bayar aku kan? What? Now kita nak balik semula. Oh, so nice. So nice. Wish, Kau main besar kamera. abang bernama buat kerja lah. Wah, dekat pulau ni ada sekolah rendah. Ush, apa ni? Fuyo, dia punya view boleh buat wallpaper. Ih, banyak ikan. Tak bergerak pun. Ush, budak sekolah sini balik naik boat oh. You ada? Okay dah, let's go. Wah. Wow. Sampai dah. Kejap je. Now diorang nak tengok penyu pula. Penyu. First time. Oh, mentang-mentang dah tengok belagak lah. Penyu, si penyu. Wih, kecilnya. Ih, kecilnya. Macam lipas. Ni diorang nak lepaskan bebek-bebek penyu dekat pantai. Ih, macam lipas. Uish, dia pecah. Wow, lajunya. Bye-bye. Geraklah. Sana. Malah. Yang ni memang tak nak gerak ke? Macam mana ni? Finally, beredar pun. Kami pun beredar lah nak main air juga. Amboi, semangat betul yang seorang ni. Mendung-mendung pun tak peduli lah. Mandi tetap mandi. Wah. Bye. Well, I think life is precious because you can't watch it again. But once you realise you're not going to be around forever, I think that's what makes life so magical. Lepas tu kita orang main pasir pula. I buat penyu. Lepas tu Nana cakap kecil sangat. I triggered lah. I buat lah yang lagi besar dari dia punya. Kasih race. Lepas tu sambung mandi lah. Sekali pengasam punya Nana dia lari dulu. Tak guna. Yang seorang ni jogging ke. Malam tu macam biasalah hiburan kami. Lepas tu dinner. Cuba teka next video kita orang buat apa pula. Bye.